Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu saya nak tahu lah, boleh dengar tak suara saya? Boleh ke? Okay. Dengar cikgu dengar. Okay. Okay, untuk hari ini saya tak ada nak siapkan bahan PowerPoint. Hari ini kita akan lebih buat soalan yang ada ini. Okay, soalan yang ada ni. Kemudian kita akan lihat untuk jawapannya apa yang ada dalam skema. Okay, apa yang ada dalam skema. Okay. Sekarang ni kat kawasan sini baru azan. Saya akan berhenti sekejap. Kemudian kita akan teruskan selepas azan di sini apa ni lah selesai. Okay. Sekejap. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada yang hadir pada hari ini. Okay, untuk hari ini kita akan gunakan soalan percubaan. Okay, yang ini adalah negeri Melaka iaitu tahun 2025. Okay, mengapa saya suka guna untuk kali ini 2023 sebab ia tahun ganjil seperti mana awak adalah SPM 2025 lah. Okay. Kadang-kadang ada rezeki kita kalau kita banyak kali mencuba, mungkin ada yang sama, mungkin ada yang hampir sama. Okay. Walaupun kadang-kadang tak kena langsung pun. Tapi kita cubalah sebanyak yang mungkin. Okay. Untuk hari ini saya tak ada siapkan bahan PowerPoint untuk kali ini. Maksudnya kita akan terus buat dan kita akan lihat apa yang sebenarnya ada dalam skema. Okay. Apa yang ada dalam skema.
Jadi untuk kali ini dia berbeza sikit daripada sebelum-sebelum ni. Okey, sebelum ni saya siapkan PowerPoint, siap dengan cara jawapan. Okey, kali ini saya nak awak cuba buat dan cuba lihat apa yang jawapan awak tu ada yang dalam skema ke tidak. Okey. Okey, sebelum tu kita lihat balik semula apa formula yang diberi walaupun awak dah biasa lihat. Okey, ni formula yang diberi semasa exam. Okey, yang ini tak perlu hafal tapi awak kena tahulah. Maksudnya yang diberi ni bila masa nak guna. Okey. Ini adalah algebra, jarak, titik tengah. Okey, saya rasa semua dah maklum tentang tu. Tapi kita lihat balik semula cuma ada benda mungkin bila awak jarang buat, mungkin tak perasan benda tu rupanya diberi. Okey, saya nak pergi kepada bahagian, okey. Yang pertama di sini. Okey. Yang ini. Okey, yang ini biasa saya akan gunakan, saya ringkaskan kepada luas image samakan dengan luas objek darabkan dengan K kuasa 2 ataupun ringkasnya saya guna ini. Okey. Log kuasa 2. Okey, dia ringkaskan jadi yang ini. Ini yang biasa nanti kita akan cuba buat untuk bahagian B jika sempat. Okey, ini faktor skala. Ini merujuk kepada sisi image dan ini adalah sisi objek. Okay, maksudnya ini semua diberi ni. Tinggal awak kena tahu guna ke tidak je. Okey. Kemudian untuk ini, ni kadang-kadang kalau tak biasa buat, kadang tak tahu mana satu nak guna. Okey, untuk soalan formula ini, okey, kena ingat yang ini tingkatan 4. Sebab dia, kalau kita lihat ni sama je ni. Okey, ini tingkatan 5. Sama juga untuk yang ini. Yang ganjil adalah tingkatan 4. Nombor ganjil 1, 3, 5 ni. Tingkatan 4. Okey. Yang nombor genap 2, 4, 6. Tingkatan 5. Okey, ini tingkatan 5. Okey, kertas yang kalau awak ambil kertas ni adalah formulanya. Ataupun kalau lihat pada percubaan. Okey, itu satu. Okey, yang seterusnya, untuk yang ini, saya nak syorkan untuk yang daripada ini, okey, kita akan gunakan, kalau lihat kat sini ada dua formula. Setiap bahagian, varian dua formula. Okey, sesihan piawai dua formula. Okey, kita nak guna yang mana? Sebab dua-dua formula ni sebenarnya adalah benda yang sama untuk varian. Nak guna mana? Kita guna yang sebelah kanan. Okey, guna yang sebelah kanan. Macam ni. Okey, sama juga untuk yang bawah ni. Saya syorkan awak guna yang nombor yang sebelah kanan. Okey. Kalau tidak, kalau kadang-kadang kalau biasa awak buat soalan-soalan ni kadang tak ingat pun formula. Tetapi kalau biasa buat insya-Allah boleh dapat. Okey, contoh macam min ni. Okey, min ni akan ada pada kertas 2. Bahagian B kata 2. Okey. Untuk yang seterusnya yang lain-lain ni, okey, ini adalah kebangkalian. Okey. Seterusnya kita pergi soalan nombor 1. Okey, saya tak pasti adakah dah buat ke ataupun bagaimana. Okay, ni saya nak tuju kepada terutamanya yang tidak ada kertas. Okey. Yang tidak ada kertas. Okey, soalan ni adalah soalan yang biasa awak buat terutamanya masa percubaan hari itu banyak kali keluar. Okey. Soalan tajuk ubahan. Okey, saya bagi masa berapa minit saja, 5 minit saja dan terus kita akan lihat skema bagaimana nak jawab soalan ini. Sebab saya nak awak pasti, nak awak betul-betul dapat buat, lepas tu tengok apa yang ada dalam skema supaya dapat markah. Okey, bermula sekarang. Okey, jika ada soalan boleh terus tanya ni. Okey, jangan sangat segan. Okey, kepada yang baru masuk boleh terus buat soalan nombor 1 ni dulu.
Okey, bagaimana? Dah siap? Dah cikgu. Okey, ada beberapa orang pun dah settle sudah. Okey. Kita boleh terus bincang lah sebab yang ni pun tadi saya dah keluarkan awal-awal tadi kan. Okey, untuk soalan yang ini, macam mana kita boleh kesan ia adalah tajuk ubahan sebab saya nak awak betul-betul tahu ni. Bila tengok pada soalan ni kita dah tahu ini adalah tajuk apa. Okey, kan saya terus pergi kepada skema dahulu. Okey, ini skemanya. Okey, kita besarkan dulu. Okey, ni. Jawapannya sekarang ni adalah 6. Okey, macam mana? Yang lain-lain macam mana? Okey, boleh. Okey. Tapi awak kena ingat, kalau dia bukannya perlu ada setakat 6 sahaja, kena ingat. Okey, ini skema. Okey, ini skema ketah 2, matematik. Okey, kaedah untuk dapat markah. Ni kaedah yang biasalah. Walaupun mungkin setiap cikgu ada pandangan masing-masing. Untuk saya lah. Untuk kes soalan-soalan ini, okey, tengok satu markah ni, markah yang pertama ni, okey, markah yang pertama ni, okey, dia beri jika salah satu ada kat sini. Maksudnya awak ada yang ini atau yang ini. Okey, ada salah satu baru diberi markah. Okey, contoh kalau ni tak ada tapi yang ini ada, yang bahagian ni ada, masih dapat satu markah. Okey. Dan kena ingat juga, walaupun jawapan dekat sini 6, jalan kerja tak betul. Okey, jawapan kerja di sini salah. Automatik jawapan pun akan salah. Tu kena ingatlah kat situ. Dia berkait. Okey, dia berkait. Maksudnya kalau ni salah, automatik ni akan salah. Pegang kat situlah untuk matematik. Okey. Walaupun ada kata apa ni, untuk matematik apa ni, dia kalau atas kadang salah, bawah lebih betul. Ya, memang boleh macam itu. Itu ada kes-kes yang tertentu. Untuk sekarang ni kita pegang, kalau boleh buat jalan kerja. Okey, jawapan satu markah kat sini disebabkan soalan ini 3 markah. Jawapan satu markah, jalan kerja 2 markah. Okey. Kita pergi kepada terus soalan yang kedua. Okey, saya buat, inilah kaedah untuk hari ini. Okey, saya tak, sebab awak dah banyak kali buat soalan dah ni. Jadi tak perlu saya tunjukkan satu-satu jalan kerja. Terus pergi pada skema. Okey, ini soalan yang kedua. Ini tajuk asas. Markah pun 3 ni. Dan kalau kita lihat pada soalan ini, soalan kata hitung beza. Dan asas 2. Tu yang dia nak. Okey, maksudnya ini jawapan 1 markah. Jalan kerja 2 markah. Okey, bermula dari sekarang, ni tak lama pun, 5 minit sahaja untuk ni. Okey, bermula sekarang lah.
Memang sekarang tengah buat soalan ini. Itu sebab tak ada suara lagi. Okey, ada 1 minit 45 saat lagi. Okey, kita ada 30 saat lagi. Alright. Okey, masa dah habis. Okey, bagaimana jawapan yang awak dapat? Okey. Bagaimana jawapan yang dapat? Boleh tulis. Ada? Ada sesiapa yang dapat jawapan? 1000101. Asas 2. Asas 2. Okey, jawapan mesti dalam asas 2. Okey, baik. Kita lihat pada skema. Saya terus pergi pada skema. Okey, baik. Okey, ini adalah jawapan daripada skema. Okey, di bahagian bawah ni. Okey, saya nak tata sikit lah. Okey. Okey. Okey, yang inilah. Okey, jawapan daripada skema. Iaitu 1001001 asas 2. Okey, asas 2 kena tulis. Okey, sebab dia nak jawapan dalam asas 2. Okey, baik. Kita lihat kepada bagaimana nak dapat jawapan ini. Okey. Kepada yang masih tidak dapat jawapan yang seperti mana rakan-rakan dapat. Okey, saya tunjukkan sedikit. Okey, bila nak jawab soalan ini, okey, yang penting sekarang ni nanti jawapan akhir asas 2. Proses tak ada masalah bagaimana awak nak buat. Okey, Encik Khairul 63. Okay, dia beritahu dah ni, Encik Khairul 63. Automatik bila sebut macam ini asas 10. Right, selesai satu perkara. Awak boleh terus tukar ini kepada asas 2. Okey, dengan gunakan kalkulator. Tak ada masalah yang itu. Okey, kemudian ni nombor 3 digit, maksud ada 3 tempat. 1, 2, 3. Terbesar dalam asas 3. Maksudnya di sini asas 3. Okey. 3 digit yang terbesar dalam asas 3. Apakah nombor tersebut? Apa nombor tersebut? Kalau ikutkan adalah 2, 2, 2. Ini adalah nombor terbesar dalam asas 3. 3 digit. Okey. Jadi sekarang yang ini kalau awak nak tukarkan kepada asas 10 boleh. Awak nak terus tukar kepada asas 2 pun boleh. Okey. Lepas tu hitung beza. Okey, kat sini yang pertama ni tolakkan dengan yang kedua. Okey, saya tak buatlah awak sebab panduan saja. Okey. Dapat jawapan. Okey, sekarang ni kalau disebabkan ini dah tukar kepada asas 2, maka inilah jawapan dia. Okey. Markah balik. Okey, untuk markah jawapan 1 markah. Itu kena tahu. Kemudian jalan kerja 2 markah. Okey, jalan kerja 2 markah tu yang mana? Salah satunya bila tolak dua-dua ni. Kena tunjukkan kat sini 1 markah. Okey, satu lagi markah kat mana? Salah satu adalah jika awak tukar 63 asas 10 ni 1 markah.
ataupun awak dapat cari 2, 2, 2 asas 3 ni pun satu markah. Salah satu lah. Ini atau ini. Alright. Okay, yang ini dah tetap. Memang kena ada. Okay, jangan terus daripada ini melompat kat sini. Jangan. Maksudnya benda ni tak ada. Okay, yang itu tak boleh. Awak akan dapat satu markah saja. Sebab hilang jalan kerja. Okay, kalau kita tengok balik semula pada skema. Okay, saya padam ni. Hari ni kita cerita pasal lebih pada skema saja. Okay, mana? Okay. Untuk kes ni, dia buat tunjukkan dua-dua ni kan. Okay, sepatutnya tidaklah begini sebab bila hitung beza, sepatutnya dia kena tunjukkan yang ada kena tolak tu. Okay, itu kebiasaan pemakahannya. Maksud ini satu markah, tengok yang ni satu markah, patut lagi satu tu adalah tolak. Okay, ada tolak. Maksudnya yang tadi saya tulis apa, satu tolakkan dengan dua. Yang ini markah yang kedua. Okay, ni ada, kalau ada masalah untuk pemahaman ni memang saya tak boleh tolong sangatlah yang ni. Yang 3 digit nombor terbesar dalam asas 3. Yang tu awak kena fahamkan betul-betul sebab penggunaan bahasa. Okay, tapi itulah keadaan yang kita dapat. 2, 2, 2, 2, 2, asas 3. Okay, mana-mana yang tak dapat tu, okay, hati-hatilah sebab dia akan pengaruhi untuk jawapan. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Okay, soalan ini. Okay, kepada yang tak ada soalan saya kecilkan sikit ni. Alright, sebab dia soalan ni panjang sikit ni. Okay, boleh nampak ni. Okay, untuk soalan ni bagi saya kalau awak tak biasa buat pun bermasalah juga untuk yang ini. Okay, dan maklumat terpenting kat sini adalah ini. Ini maklumat untuk pengiraan kita. Okay, dan di sini ada NCD. Bila sebut NCD, kita akan tolakkan dengan berapa insurans yang perlu bayar. Okay, maksudnya kat sini tolak 55% dengan berapa insurans yang kita kena bayar. Maksudnya insurans kat sini lah. Nilai kat sini. Tu. Daratkan berapa yang kita kena bayar. Kat sini mesti ada keadaan tolak. Okey. Saya nak minta awak buat. Okey. Lepas tu kita tengok pada skema bagaimana. 5 minit cukup Okey. Okey, 5 minit je lah. Okey, bermula sekarang. Okey, pada yang baru masuk, kita dah pergi kepada soalan nombor 3 dan boleh terus jawab dan juga kalau dapat boleh tulis jawapan kat apa ni chat message lah. Okey, baik.
Okey, baik. Masa dah habis. Okey, tahniah kepada yang beberapa rakan kita yang dapat jawapan ni. Okey, saya terus pergi kepada skema untuk lihat adakah dengan jawapan ini kita boleh dapat markah penuh. Itu yang penting ayat dia. Dengan jawapan yang awak dah buat ni, betul ke awak dah boleh dapat markah penuh? Okey. Jadi sekarang kita lihat kepada skema, right? Okey, jawapannya sekarang ni adalah RM887 dan 27 sen. Itu jawapannya. Okey. Tahniah kepada yang dapat. Okey, yang penting sekarang ni untuk jalan kerja, bila kita lihat di sini, okey, pada soalan ini, okey, dia nak pada hitung premium kasar bagi kereta Ester untuk polisi komprehensif. Okey, polisi di sinilah yang ini. Okey, dan kita kena tahu jumlah diinsurans RM85,000. Kenderaan ni pula dah 6 tahun. Okey, enjin adalah ini 2,455 dan NCD adalah 55. Okey. Ini cerita untuk keadaan kita akan datang ni. Okey, NCD pun dah 55%. Dan kalau kita lihat kepada skema yang ada, okey, skema yang ada ni, okey, first dia di sini dia akan dikata 266, okey, 50%. Okey, tambahkan dengan 84, darab 20, 30. Okey, RM20, 30 sen. Mana datang 84? Kalau kita lihat kat tadi tu adalah 85,000. Okey, tolakkan dengan 1,000 jadi tinggal 84. Mana setiap satu 1,000 adalah nilai bagi insurans tersebut, jadinya tinggal 84 lah. Itu nilai 84. Okey, nilai NCD 55% adalah inilah. Okey, mana datang nilai 1971, 1971, 5% adalah nilai untuk yang ini. Okey, nilai untuk yang ini. Okey, terima kasih, tahniah kepada yang lain. Okey, kalau kita perhatikan juga, anda kata awak tak dapat, ni awak tak dapat ni kan? Kepada yang ada ni, tak dapat. Kita kena lihat, sebenarnya boleh dapat satu markah. Ni, lihat kat sini. Dia ada kata 266.50% jika dilihat dalam mana-mana jalan kerja, bukan ruang jawab, bukan pada jadual tu lah. Awak tulis ke mana-mana boleh dapat satu markah walaupun lain-lain tu salah. Maksudnya kalau sini salah, jawapan confirm salah. Tiba-tiba dia nampak benda ni, tetap diberi markah. Okey, tetap diberi markah. Macam mana yang tiba-tiba boleh dapat tu? Okey, jika di sinilah okey, saya pergi kepada ini. Okey, ruang jawapan kat sini. Awak tulis saja mana-mana. Contohlah, awak nampak dia sekarang ni untuk yang ini awak tulis pula 266, tak perlu tulis RM pun tak ada masalah, tulis macam ni je. Kemudian awak darab lah apa-apa. Pemirsa nampak ni? Satu markah. Itu yang pentingnya. Jadi jangan tidak mencuba. Okey, mana datang 266 ni? Okey. Okey, datangnya 266 ni adalah kalau kita lihat di sini capacity engine adalah capacity engine-nya adalah ini. Okey. Jadinya dia akan pergi kepada, kalau lihat ke sini yang atasnya adalah dia punya capacity engine 3,000. Okey, dia akan pergi kat sini dulu. Okey. Okey. Kalau jawapan saya 88726, okey, diterima. Okey, saya sebenarnya nak tengok yang ada tulisan bawah ni, saya tak nampak pada phone saya ni. Jawapannya, okey, kepada saya nak tanya, kalau saya ringkaskan, semasa pengiraan premium kasar menggunakan lebihan peratus daripada NCD, boleh ke? Jawapannya boleh. Okey, ringkaskan. Maksudnya, lebihan maksudnya awak gunakan 45% terus. Jawapannya boleh. Okey, right. Boleh saya jawab macam tu? Ini hanya jalan kerja yang rasmi lah. Okey. Awak maksudnya tak gunakan tolak, awak terus darabkan dengan 45%. Jawapannya boleh lah. Okey. Boleh? Dah jawab soalan tu? Okey, ada soalan lain? Okey, kalau tak ada, kita terus pergi soalan nombor 4. Saya cuba nak sebanyak mungkin soalan pada hari ini. Okey. Kita jangan nak, saya tak nak tunggu, maksudnya bincang satu-satu terlalu lama lah.
Ada soalan boleh terus tanya. Okey, yang ini untuk soalan ni sebab ni soalan kembang kalian, saya pendekkan sikit masa kepada 4 minit. Bermula sekarang. Okey, jika dah dapat jawapan boleh masukkan dalam chat message . Okey, baik. Masa dah habis. Okey. Okey. Teknik nak jawab soalan ini. Okey, itu yang penting sekarang ni. Teknik nak jawab soalan ini. Okey, soalan ini kalau kita baca yang soalan ayat yang terakhir ni, kebang kalian. Selesai. Kemudian yang ini dia bagi dua pecahan. Okey, dua pecahan ni untuk berapa benda? Sekarang ni dua orang. Okey, ini wala mati. Okey, baik. Biasa kaedah untuk jawab ni adalah terus saja kepada kaedah ranting. Okey, kaedah ranting ni. Okey, kemudian banner ranting yang kedua kepada yang terutama yang masih tak dapat lagi untuk tajuk ni. Okey, terus buat yang ini. Okey, kemudian
Yang ini untuk air ni. Okey. Okey, biru ni untuk air ni. Untuk hijau ni V. Macam ni je awak buat. Okey, baik. Ni 5. Okey, yang ini 5/8. Yang ini 3/8. Okey. Kemudian yang ini 1/3. Yang ini 2/3. 1/3. 2/3. Alright, itu selesai. Okey. Jadi sekarang ni, yang atas ni adalah dia pakai baju merah. Bawah ni tak pakai baju merah. Atas baju merah, bawah tak baju merah. Okey, sekarang ni soalan yang pertama. Kedua-dua pakai baju merah. Maksudnya kalau dua-dua baju merah adalah yang ini. Maksudnya 5/8 untuk yang A. Darabkan dengan 1/3. Maka adalah 5/24. Okey, tanya siapa yang dapat tu. Okey. Kedua, tidak pakai baju merah. Okey, ayat dia kat sini. Tidak pakai baju merah. Okey, kalau tak pakai baju merah. Okey, ini baju merah. Baju merah. Baju merah, tak pakai baju merah. Tak pakai baju merah. Pakai baju merah. Tak pakai baju merah. Tak pakai baju merah. Maksudnya kat sini 3/8 darabkan dengan 2/3. Okey, kalau ikutkan kat sini kita akan dapat 6/24 atau dikecilkan jadi okey, kalau bagi 3 adalah 2 per sekejap. Ini kalau kita bahagikan, kalau kecilkan akan dapat 1/4. Okey. Right. Ini keadaannya lah. Okey, bila di sini dikatakan, okey, yang penting sekarang ni awak kena tahu bukan setakat dapat jawapan dia. Dia di sini markah dia kena tengok. Markah kat sini 2. 2. Jawapan automatik 1. Jawapan automatik 1. Jalan kerja kena tunjuk kat sini. Ini salah satu contoh jalan kerja lah. Itu penting. Jangan tertinggal jawapan jalan kerja. Okey. Skema menyatakan bagaimana? Okey. Skema ada jawapan, ada jalan kerja dan juga jawapan. Dia kena ada. Jangan terus buat jalan kerja. Okey. Pastikan di sini ada, tengok markah kat sini ada jalan kerja dan juga jawapan. Tak ada jalan kerja, jawapan akan salah. Okey, boleh Saya rasa semua tak ada masalah ni. Sekejap, ni tadi 2, ni 2. Okey, yang ini tadi kan dapat 6/24, kena kecilkan lah. Guna kalkulator. Selesai yang itu Okey, kita lajukan lagi, kita terus pergi kepada soalan nombor 5. Okey. Untuk soalan ini, okey. Okey, yang ini saya bagi masa lagi pendek daripada tadi. Kalau tadi tu 4, ini adalah 3 lah. Okey. Okey, yang ini 3 markah, 3 minit saja. Terutamanya kepada yang tak ada kertas, terus tengok soalan dan cuba jawab. Bermula sekarang. Nanti boleh letakkan jawapan dalam chat message untuk bantu kawan-kawan yang lain.
Okey, masa dah habis. Right. Untuk soalan ni saya ingat saya tak ada nak bincangkan sangat. Kita terus pergi kepada jawapan saja. Okey, ni terus jawab, kalau boleh lihat jawapannya. Saya adjust sikit Okey, ini jawapannya. Okey. Ada soalan tentang ni? Ini jawapannya. Boleh cek balik semula. Okey, untuk yang B, pastikan ejaan jangan salah, tulisan kena betul. Macam bulatan huruf A, kalau A pastikan huruf A, bukan jadi macam huruf O. Okey? Itu pentingnya untuk masa exam nanti. Okey. Dah? Okey, kenapa kat sini 6? Okey, sebab kita tengok pada tahun 2005. Okey? Sehingga tahun bila? Sebab dia mula daripada Januari, masa tahun tu termasuk dalam kiraan yang pertama. Okey, dapat? Alright. Sebab soalan ni hanya satu je markah dia. Okey, kita terus pergi kepada yang berikutnya. Okay. Untuk soalan ini, nombor 6. Okey, yang nombor 6 ni saya tambah sikit masa jadi 4 minit. Okey, ini macam tak perlu 4 minit, 3 minit juga. Okey, bermula sekarang. Okey, cepat kita nak pergi kepada bahagian B kalau boleh. Okey, baik. Okey, soalan melibatkan cukai. Soalan 3/5 kan? Betul. 3/5. Okey, saya tengok bab mana? Bab 2 ke bab 3?
Okey, soalan ni sekarang ni soalan yang agak popular. Okey, saya mengharapkan dapat jawab soalan ni. Dan kalau kita lihat soalan ni agak tinggi markah dia iaitu 4. Okey, 4. Dan ada 2 soalan. Okey, soalan yang pertama hanya nyatakan sahaja. Maksudnya di sini 1 markah. Okey, kat sini 3. Okey, nyatakan pihak yang kutip cukai pintu. Maksudnya kalau lihat kat sini, di sini tidak ada langsung yang menyatakan tentang siapa yang kutip cukai pintu. Maksudnya awak kena tahulah. Iaitu apa? Kalau di daerah Jempol adalah Majlis Pembandaran Jempol. Majlis Perbandaran Jempol, MPJ kan. Okey. Kalau Kuala Pilah, Majlis Pembandaran Kuala Pilah. Okey, ada yang majlis daerah, ada majlis perbandaran. Tak kira lah mana-mana. Tapi ikutkan majlis pembandaran lah. Okey, cukai pintu. Untuk buat cukai pintu, pastikan kena tahu inilah. 5.7%. Okey, saya lihat terus kepada skema. Untuk kita lihat bagaimana jawapannya. Okey, yang ini. Right. Okey, untuk skema di sini, okey, macam tadi yang dimaklumkan, majlis pemandaran, majlis daerah, pihak berkuasa tempatan, okey, dan mana-mana jawapan. Maksudnya kena ada pengetahuan pihak yang kutip cukai adalah ini. Okey. Kena ingat selain daripada tu apa kegunaan cukai tu pun awak kena tahu jugalah. Okey. Jadi sekarang ni kita akan kira berapakah cukai untuk cukai pintu lah. Okey, cukai yang dikenakan kalau kita lihat untuk sebulan adalah 1,300. Kita darabkan dengan 12. Okey, akan dapat ni. Okey, kemudian dia akan ada peratusnya iaitu 5.7%. Kita darabkan dengan 15,600. Okey, maka akan dapat inilah cukai yang akan dikutip. 889, 20 sen. Okey. Benda ni semua ada kena tulis. Okey, benda ni semua kena tulis. Maksudnya kalau awak nak ringkaskan, okey, kalau nak ringkaskan bentuknya, maksudnya ini 1,300. Okey, darabkan dengan 12, kemudian awak darabkan dengan peratus. Maksudnya 5.7, okey, perkan dengan 100. Bentuk ini pun boleh. Okey, terus 2 markah. Sebab dia darabkan dengan 12. Okey, dia merangkumi markah pertama dan kedua. Ini boleh. Sebab ada. Lepas tu guna kalkulator jawapan. Pun boleh. Okey, yang ni kena ingatlah. Okay, dah dari sekarang ni. Ni patutnya kalau kita tak adalah susah sangat pun. Okey, baik. Kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, saya nak cuba lajukan sehinggalah kita dapat bincangkan bahagian B. Okey, ni soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7 ni perhatikan dia banyak huruf-huruf kat sini. Algebra banyak libatkan algebra. Okey, saya beri masa 4 minit untuk soalan ini. Bermula sekarang. Okey, kepada yang baru masuk, boleh terus jawab soalan ni. Nombor 7.
Okey, baik. Masa dah habis. Baik. Macam mana boleh jawab soalan ni? Okey, saya tengok tak ada yang letak jawapan. Okey, bagaimana? Boleh dapat jawapan ni? Faham tak soalan ni? Tu soalan yang berbeza sikit. Faham tak soalan ni? Okey, untuk soalan ni, ini adalah soalan yang melibatkan sama macam soalan nombor 8. Okey, dalam tajuk yang sama. Okey, kita kena melibatkan graf laju masa ataupun jarak masa. Okey, untuk cerita soalan ini pula. Okey, untuk soalan ini, Nasrullah pandu kereta kelajuan ini. Masa dia pula ini. Kemudian dia tukar kelajuan, okey, pada ini dan masanya pula yang ini. Okey, soalan sekarang ni, maklumat lain dia kata cari nilai P, itu soalannya. Jika jaraknya adalah ini. Maksudnya jarak okey, adalah 190. Okey, itu yang awak kena faham kat situ. Jarak 190. Okey, jadi sekarang ni dia ada jarak yang pertama. Dia kelajuan yang pertama. Maksudnya bila sebut kelajuan dan ini adalah jarak pula. Ini adalah jarak pula. Okay, ini KM ni. Tapi dua maklumat ni bukanlah jarak. Tapi yang laju. Jadi maksudnya dua-dua ni kita kena tukar kepada jarak. Bagaimana tukar jarak? Laju bahagikan dengan masa. Jarak adalah laju bahagi masa. Maksudnya sekarang ni. Untuk yang pertama. 40P. Okay. Kita bahagikan dengan 2P tolak 3. Itu keadaan dia. Kemudian dia tukar pula kelajuan. Maksudnya pada masa yang seterusnya. Maksudnya tambah 60P tolak 10. Okey. Perkan dengan P tolak 1. Okey, maka 150. Okey, kenapa jadi macam ni? Okey, yang ini kita kena lihat unit dia lah. Okey, unit dia adalah kilometer per jam bahagikan dengan jam. Okey, jadinya dia akan bertukar menjadi jarak. Okey. Jadi sekarang yang ini kalau kita lihat, okey, ini keadaan dia. Waktu awak selesaikan ada dapat P. Okey, maka sekarang ni adalah 4 tinggi tu. Okey, kita tengok pada skema. Okey. Saya tak perlu rasanya nak tunjukkan jalan kerja terus. Okey, kita terus kepada skema. Okey, baik. Okey. Ni skema dia macam ada. Okey. Baru okey, kat sini saya buat kesilapan agak sikit. Okey, saya betulkan balik semula di sini sebab dah tengok skema. Okey. Saya betulkan balik sikit. Okey, di sini ceritanya adalah jarak yang dilalui. Okey, jarak dia adalah 150. Okey, kita dah tahu dah 150 kilometer. Okey. Di sini untuk yang pertama, laju yang pertama selama ini. Maksudnya sekarang ni kita nak hapuskan jam ni. Hapuskan jam. Maksudnya sini adalah 40P. Saya pergi balik semula kepada yang bila melibatkan unit kilometer per jam. Untuk pelajar sains insyaAllah mereka tahulah itu. Okay, kemudian yang ini adalah 2P tolak 3 jam. Okey. Okey, ini kenapa kena darab? Okey, kenapa kena darab? Okey, dia darab sebab satu, kalau kita lihat laju darabkan dengan masa, dia akan dapat jarak. Okey. Sebab okey, laju. Okey, jarak adalah laju. Okey, laju setara L darabkan dengan masa. Okey, dapatlah jarak. Maka kat sini maksudnya unit ni akan potong. Maksudnya kat sini 40P darabkan dengan 2P tolak 3. Okey, maksudnya kat sini keadaan dia adalah 40P darabkan dengan 2P tolak 3. Okey, kemudian untuk jarak yang kedua, jarak yang kedua 60P tolak 10 sebab ni adalah dua sebutan kurungan, darabkan dengan P tolak 1 sama dengan 190. Okey.
Unit sebenarnya memberi maksud kilometer per jam hal laju. Kita kena darab dengan jam supaya dapat jarak. Okey, ni jam, darab jam. Okey, jadi dah dapatlah ni. Itu sebab dia kena darab. Okey, ini keadaan dia. Minta maaf tulisan tak berapa cantik, tapi kalau kita pergi kepada skema, okey, pergi kepada skema. Okey, saya ni atas sikit. Kita akan terus dapat jawapan. Okey, saya akan tutup yang bawah tu. Okey, kita akan dapat jawapan yang macam ni. Okey, di sekarang ni P adalah 2. Ya, 40 P ni adalah hal laju, lajulah. Darabkan dengan masa. Okey, itu akan menghasilkan jarak. Tambahkan untuk yang kedua, hal laju darabkan dengan masa, dapatlah jarak. Jadi jarak tambah jarak dapatlah jarak 190. Okey, kemudian awak selesaikanlah. Okey, setiap satu adalah markah. Itu kena tahulah kat situ. Setiap satu adalah markah. Sebab markah dia sekarang ni adalah 4. Okey, jawapan confirm. Tuliskan saja. Tak ada guna apa-apa. Tak ada apa-apa, terus dapat markah. Okey. Tahap yang ini awak yang ini kemahiran. Okey, ini kemahiran lah untuk markah kedua dan markah ketiga. Okey. Nanti boleh tanya cikgu balik. Cikgu awak lah terutamanya macam mana yang ini. Untuk fahaman yang lebih mendalam lah. Okey, kita terus pergi kepada nombor 8. Okey, awak pun dah dapat nampak kat sini jawapan dia. Okey. Saya pergi balik. Nombor 8 saya ingat dah biasa buat kan. Saya ingat saya nak skip soalan nombor 8. Nombor 7 ni sebab nombor 7 dengan nombor 8 tajuk yang sama. Saya nak skip, nak lompat. Saya nak terus pergi kepada soalan nombor 9. Okey. Sebab ni ada tajuk yang berbeza. Dan ini adalah merupakan soalan tingkatan 3. Okey, bukan tingkatan 4, tapi tingkatan 3. Cukup tak ruang? Okey, nampaknya ni saja yang saya dapat kecilkan. Okey. Jadi sekarang ni suka tak suka kena jawab. Jadinya untuk soalan ni saya bagi masa panjang sikit, iaitu 5 minit. Bermula sekarang. Nanti kalau dapat jawapan boleh tuliskanlah dalam chat message ya.
Okey, baik. Masa dah habis untuk 5 minit ini bagi soalan ini. Okey, saya tunjuk dulu skema ataupun jawapan untuk ini. Okey, nombor 9. Okey, ini jawapan dia. Okey, bagaimana? Ada soalan? Okey, ada soalan untuk ni? Dapat. Okey, alhamdulillah. Muhammad Arif Irfan. Okey, tahniah. Yang lain bagaimana? Ada perlu bantuan apa-apa? Okey, saya cuma nak cakap sikit aja untuk soalan ini. Okey, untuk matematik tambahan dia berbeza sikit. Okey, terima kasih ada yang tanya. Okey, soalan B dan C. Baik. Okey, saya terus cerita sikit je lah. Okey, untuk soalan ini. Okey, soalan ini bila sebut matematik, tajuk ini kita kena tahu. Biasanya dia akan cerita tentang garis selari. Ni di sini. Garis selari. Okey, apa maksud garis selari? Bermaksud garisan ini, okey, garisan ini yang pertama dengan yang ini, kecerunannya mesti sama. Itu normal lah tu. Okey, kita cari dalam bentuk YMX tambah C kalau kita jumpa. Kalau kita lihat, oh di sini ada ni, yang ini. Maksudnya M dia adalah -1/2. Automatik satu lagi akan sama. Itu adalah maklumat asas yang awak kena tahu. Dan biasanya ini akan beri markah. Okey, biasanya ini akan boleh tolong awak dapat markah. Okey, selesai kat situ. Okey, untuk soalan kecurunan bagi PQ, okey boleh ambil kat sini terus ni. Okey, kecurunan PQ dah dapat dah ni kan. Saya pun dah tulis M adalah -1/2, selesai. Okey, garis lurus MRS. Okey, MRS. Okey, yang atas ni bagaimana nak buat? Okey, first ni cara yang biasa saya buat. Yang pertama, pastikan ada dua benda ni. Satu kecurunan, satu lagi titik. Okey, kecurunan dah tahu dah tadi. -1/2. Lepas tu titik yang kita ada dalam ini. Cuba cari mana ada titik. Okey, kita jumpa 46. Okey, baik. Titik dia 46. Apa saja pada garisan ni, titik pada garisan ni, itulah dia. Itulah maksud titik. Okey, kemudian gunakan YMX tambah C. Okey, saya buat kat atas. Okey, terus guna ni YMX tambah C. Okey, target kita adalah cari C. Cari C untuk cerita kat sini. Jadinya masukkan yang lain. Kat sini dapat 6 sebab 46 kan. Kemudian -1/2. Kemudian X adalah 4 tambah C. Okey, awak boleh guna kalkulator kat sini. Maksudnya C ni tukar kepada huruf X. Okay? C tu guna huruf X. Okey. Jadi kalau buat cara pengiraan macam biasa, maka C ni adalah 6 tambahkan dengan 2 iaitu 8. Maka untuk persamaan YMX RMS adalah Y sama dengan -1/2 X tambah 8. Okey, logik ke 8? Okey, betul tak macam ni? C ni betul ke 8? Logik ke? Kalau kita lihat kat sini 46, maksudnya kat sini 6. Maka 8 kat atas ni sebab dia perluasan Y kan. Jadi logik lah. Dia bukan cerita betul atau tidak. Cerita kan logik ke 8 kat atas. Okay, jawapannya okey. Kalau okey, biasanya hampir betul. Okey, baik. Peritasan X bagi MN. Okey. Peritasan X bagi MN. Okey, kat sini koordinat kena tahu. Okey, bagi M, koordinat dia adalah sekarang ni X0. Itu koordinat dia. Okey, saya tukar warna hijau Okey, koordinat dia sekarang ni X0. Okey, kalau dia X0, maksudnya dia terletak pada garisan mana? Dia terletak pada garisan RMS. Masukkan dalam RMS. Okey, tak kisahlah kalau yang ini salah ke betul ke, awak masukkan saja, biasanya akan dapat markah. Okey, maksudnya sekarang ni ini bila tukar 0 sama dengan -1/2 X tambah 8. Okey, tahap ini boleh guna kalkulator yang untuk persamaan tu.
Okey, jadinya X adalah, kalau kita selesaikan kat sini akan dapat -8. Okey, -1/2 X. Jadinya automatik negatif potong X adalah 16. Okey, 2 markah kat sini. Maksudnya kat sini buat yang ni 1 markah, jawapan 1 markah. Kat sini pula gantikan 1 markah, jawapan 1 markah. Itu keadaan dia. Okey, boleh dapat kat situ sedikit. Okey. Alright, tu keadaannya. Soalan ni adalah soalan yang mesti masuk. Itu saya berani katakan mesti masuk. Cuma saya takut dia ditukar dalam bentuk yang ayat atau pelik-pelik sikit. Okey, harap ini bentuk yang biasa. Okey, kepada yang baru masuk boleh terus jawab yang inilah. Okey. Okey, dalam masa 4 minit Okey, saya tuliskan formula di sini Okey, ni saya buang. Okey, untuk yang ini kita akan gunakan formula bagi lilitan ataupun ni iaitu 2 pi j. Okey, ini untuk lilitan bulatan. Dan yang ini adalah untuk luas bulatan pi j kuasa 2. Okey, cubalah gunalah macam mana.
Okey, baik. Masa dah habis. Okey, baik. Kita tengok macam mana kita nak boleh buat yang ini. Okey, soalan ni adalah soalan bentuk yang lama. Jadi mungkin awak kalau biasa buat soalan-soalan negeri-negeri lain ataupun soalan-soalan sebelum-sebelum ni mungkin ada, mungkin tidak. Okey, jadi saya buat yang untuk negeri Melaka ni, dia adalah. Dia ada masalah ni. Budak ni mungkin ada masalah jiwa ni. Biarkan. Okey, saya akan luangkan dia. Okey. Alright. Kita terus kepada soalan tadi. Okey, mana soalan ni? Okey, ini Okey, saya besarkan sikit soalan ni. Okey. Untuk yang ini, kalau awak tak biasa buat, kadang-kadang ada masalah untuk buat yang ini. Jadinya untuk soalan ini, pertama, kena tahu dulu apa maklumat yang dia beri. Okey? Apa maklumat yang dia beri. Okey, rajah 3 ni sukuan bulatan, bermaksud 90 darjah. Okey? Sukuan bulatan POA. Okey, yang inilah. Okey, dengan pusat O, tiga segi, segitiga. Tiga segi pula. Segitiga bersudut tegak. Okey, segitiga ini, ni, OCA ni, COA ni. Okey. Okey, bersudut tegak. Okey, kemudian maklumat yang lain, diberi sudut AOB. Okey, AOB, dia kata ini, dia datang lagi. Ini. Kan saya takkan terimalah orang masuk. Okay, kita balik semula. Alright. Okay, seterusnya yang tentang 60 darjah ini AOB 60 darjah. Okay, kat sini 60 darjah. 60 darjah, automatik kat sini 30 darjah. Awak kena terus tahu. Darjah memang kena, untuk buat soalan yang ini, memang kena tahu dulu darjah dia berdasarkan maklumat. Dan kita akan gunakan pi, iaitu 22/7. Sebab formula tadi kalau saya tulis ni 2 pi j dengan pi j kuasa 2. Okay, tadi saya tulis kan? Okey, jadi sekarang kita akan gunakan ini. Okey, saya kecilkan sikit untuk ni. Nak pergi kepada soalan dia. Okey, saya buang ni. Tadi ingat maklumat tadi? Okey, yang ini 60. Yang ini 30. Ini yang penting saya tulis lah. Okey, untuk soalan ini, dia yang pertama dia kata cari panjang bagi AB. Okey, tadi kalau ingat formula ada 2 pi j dengan luas. Okey, pi j kuasa 2. Okey, jadinya untuk yang ini kita akan gunakan 2 pi j. Kenapa 2 pi j? Sebab ini adalah lengkuk AB, iaitu di sini. Okey, AB iaitu di sini. Okey, jadi sekarang ni bila melibatkan lengkuk ini, awak kena kena tahu formula apa. Jadinya di sini adalah bila sebut lengkuk adalah sebahagian daripada bulatan. Bulatan untuk yang penuh adalah ini. Formulanya adalah ini. Formula bagi lilitan bulatan. Okey, jadi sekarang ni kita dah tahu ni adalah sebahagian daripada lilitan bulatan. Okey, jadi automatik guna formula ini 2 pi j. Tapi kita nak sebahagian sahaja. Maksudnya AB ni kan. Jadi kita kena darabkan dengan ini 60/360. Darab. Maksudnya ambil sebahagian daripada bulatan penuh. Jadi terus awak masukkan nilai bagi J. Okey, sekarang kita kena tahu. Kat sini ada pi, ada J. Pi dah tahu dah 22/7. Maksudnya sekarang ni kalau awak, sebab kita boleh terus guna calculator je ni. Yang ni tulis
Okey, darab 2 darab 22/7 darabkan dengan 10. Okey, awak tulis yang ini terus dapat markah. Okey, 1. Guna kalkulator dapat markah 1. Dia macam itu. Okey. Sekarang awak yang kira tahu. Nanti kan jadi saya tunjukkan skema dia pula. Tapi saya nak maklumkan kalau cerita macam ini ada bentuk macam ini, pula ada bulatan, ada lorik dengan tak berlorik. Kemudian ni A tu biasanya cari panjang. Panjang kena gunakan formula lilitan 2 pi J. Okey. Alright. Kemudian ingat kena balik 2 pi J ni adalah bulatan penuh. 2 pi J ni adalah bulatan penuh. Sekarang ni kita nak sebahagian saja. Maksudnya kita nak ini sahaja. Jadi yang tadi ni adalah 60. Itu sebab 60/360 kita kena guna ni. Okey, baik. Kan saya nak pergi kepada yang seterusnya. Ini saya padam Kita pergi yang bawah ni pula. Luas. Luas kawasan berlorik. Okey. Bila sebut luas kawasan berlorik, bermaksud untuk yang ini, bila ada perkataan berlorik, maksudnya akan melibatkan tolak. Okey, biasanya akan melibatkan tolak. Iaitu kawasan penuh, kawasan yang luas penuh, saya tulis LP, tolakkan dengan luas tak berlorik. Luas kosong. Luas kosong Maksudnya luas penuh, maksudnya awak kira semua ni. Tolakkan dengan yang tak berlorik. Okey? Itu maksudnya. Jadi sekarang ni luas penuh, maksudnya ini yang pertama. Dan tambahkan dengan yang kedua ni. Dua tu merujuk kepada segitiga ni. Cerik luas. Tadi kan saya dah tunjuk kat sini 60 yang ni berapa tadi? 30 darjah kan? Maksudnya sekarang ni 30 darjah per dengan 360 sebab ni luas daripada sebahagian bulatan darab pi J kuasa 2. Okey, kemudian tambahkan dengan segitiga yang besar ni, formula yang awak biasa buat 1/2 darab panjang darab lebar. Kalau tengok kat sini 17 darab 10. Okey. Ini. Okey, ini penuh ni kan. Tolakkan dengan kawasan yang tak berlorik yang dalam ni. Ini berapa sudut dia? Sudut dia 60 darjah. Dia macam keadaan dia macam ni lah, 60/360 darabkan dengan pi J kuasa 2. Tu macam ni. Okey. Sekarang yang penting bila dah tahu formula adalah bagaimana awak nak tahu jari dia. Itu yang penting. Okey. Untuk yang ini, yang kecil ni, berapa jari dia yang kat sini? Kalau lihat dia sama je. Okey. Ni iaitu 10. Maka kat sini 10. Tukarkan jari ini kepada 10. Okey. Kemudian cari ada J. Oh, ada lagi satu lagi J. Maksudnya 10 kuasa 2 lah Okey. Saya tak siapkan. Awak yang kena siapkan ni. Okey, J kuasa 2. J dia berapa kat sini? Untuk segitiga yang ni. Sukuan ni. Okey. Oh, yalah sukuan ini. Sukuan ini adalah 10 juga jarinya. Maka kat sini pun adalah 10. Ni kaedah biasa nak buat ni. Maksudnya, bila sebut kawasan berlorik, biasanya akan melibatkan tolak. Tolak apa? Semua tolak dengan kawasan tak berlorik. Itu maksudnya. Okey, boleh? Alright, saya terus pergi kepada skema. Okey, saya terus pergi kepada skema dia. Okey, macam tadilah ni, saya dah tunjukkan tadi kan. Okey, right. Dan kalau perhatikan kat sini ada tolak lah. Okey, right. Okey, kita pergi, saya cerita sikit tentang skema ni pula. Okey, tadi puasan yang ni tadi. Okey, kat sini ada 3 jenis jawapan. Nak guna yang mana satu? Adakah tulis 3? Jawapannya tak. Tapi sebaiknya pada kalkulator awak cuba dapatkan jawapan bentuk ini. Pecahan bercampur. Pecahan tak wajar. Improper fraction. Okey, ini lebih baik. Supaya awak tak perlu nak bundar ke apa semua. Sebab kalau salah bundar boleh menyebabkan salah jawapan. Okey. Dan ini tak perlu nak jalan kerja banyak-banyak. Dah tulis ni terus guna kalkulator dapat jawapan. Okey. Seterusnya yang ini tadilah. Ni sebab ada tolak. Ni segitiga tolakkan kawasan yang tak berlorik. Lepas tu dia tambah dengan yang kecil. Macam tadi itulah.
Okey, yang mana saya tunjukkan tu ni keadaan dia. Okey, dan macam yang tadi juga, daripada yang ini terus pergi jawapan sebab awak boleh guna kalkulator. Jangan habis masa untuk pengiraan yang panjang-panjang. Okey, maksudnya ini tulis terus kepada jawapan. Guna kalkulator. Dan jawapan yang terbaik bagi saya adalah ini. Okey, pecahan apa ni tak wajar, improper fraction. Cukup macam ni, satu markah. Tak perlu membazir banyak sangat. Buat jalan kerja kemudian salah pula. Okey, terus guna kalkulator. Okey, baik. Boleh dapat yang ini. Okey, kalau rezeki awak soalan ni keluar masa SPM, saya harap boleh dapat lah. Okey. Okey, jangan. Sebab yang ini dia jarang keluar. Dah lama tak keluar sebenarnya. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, saya nak pergi kepada kepada soalan yang melibatkan tajuk penjelmaan, iaitu soalan nombor soalan nombor 14. Okey, ini soalan nombor 14. Okey, kepada yang tak ada jawab kertas, boleh tengok pada yang ini maklumatnya. Kepada yang ada kertas boleh terus buat dalam masa 5 minit saja untuk bahagian A. 5 minit untuk bahagian A. Dan kalau dah siap boleh terus pergi kepada bahagian B. Okey? Okey, 5 minit untuk bahagian A. Kalau selesai terus pergi pada bahagian B. Okey, bermula sekarang. Okey, kalau selesai boleh tuliskan koordinat teruslah dalam ruang jawapan. Okey, dapat? Okey, dah ada yang tulis jawapan untuk yang pertama, kemudian boleh tulis juga yang kedua. Okey, yang ini saya terus pergi kepada skema jawapan .
Okay, dah ada untuk yang tulis. Untuk yang kedua, Suhairi. Okay, kita tinggal 15 saat. Okay. Okay, habis masa kat sini. Okay. Saya pergi kepada skema nombor 14. Okay, 14. Okay, ini jawapan dia. Okay. Alright. Okay, yang untuk A1 adalah 36. Okay, satu markah. A2, 310 koordinatnya. Dua markah. Okay, kalau salah, maksudnya lain. Okay, untuk markah yang pertama tu adalah dia ada tulis 38 ataupun 56. Dan kalau kita baca balik semula skema ini, dia menyatakan 38 ditanda pada rajah atau 56 dilihat pada rajah. Maksudnya kalau awak tak tulis pada ruang jawapan, tulis pada rajah, tulis tanda titik ke apa ke, nampak mesti akan beri markah 1. Tapi kalau tulis ruang jawapan, jawapan seperti mana di hadapan ni akan dapat markah penuh. Okey, itu skema. Kita pergi kepada yang seterusnya. Alright. Dan bagi saya ingat, yang ini yang terakhir untuk kita bincang hari ini. Okey, soalan ini. Okey, boleh? Okey, untuk yang terakhir ni saya beri peluang untuk awak. Okey, 5 minit saja, cuma nak beritahu. Kalau ingat yang sebelum-sebelum ni saya kata lihat pada markah sebelum kita jawab. Sebab dia akan membantu untuk kita untuk dapatkan jawapan. Okey? Dan dalam masa 5 minit kita boleh terus jawab.
Okey, dah ada yang tulis dah ni jawapan pantulan. Okey, baik, masa dah habis. Okey, saya cuma nak tunjuk sikit teknik untuk jawab soalan ni. Okey, ni markahnya 5. Tidak, kita naikkan sikit. Okay. Markahnya 5. Okey, bila markahnya 5, bila ada 2 di sini, dua benda yang dia minta, dan kat sini ada pula yang kecil dan yang besar. Gambar rajah ni, okey, ni kecil. Dan yang ni ada pula yang besar. Okey, bermaksud yang kedua kebiasaannya adalah pembesaran. Itu awak maklum. Okey, pembesaran markah 3. Jadi tapi kat sini markahnya 5, maksudnya kat sini markahnya adalah 2, 3. Okey, yang 2 ni apa? 2 biasanya adalah pantulan ataupun translasi. Tapi kalau lihat kat sini, ini adalah pantulan. Okey, ini adalah pantulan. Awak cari balik semula pantulan macam mana. Dan yang kedua, daripada kecil nak jadi besar, ini adalah pembesaran. Okey, ejaan kena betul lah. Right, macam itu. Okey, dan tulis yang lain-lain. Okey, yang lain-lain tu saya akan pergi kepada skema. Okey. Alright, ini skema menyatakan beginilah. Okey, kita balik semula. Okey. Pantulan ini adalah 2 markah, tengok 2 markah, dan pembesaran ini adalah 3 markah. Itu keadaan biasa. Kalau markah dia 6, ini adalah putaran. Okey, dan penting untuk jaga tulisan untuk arahan ataupun bagi enlargement, apalah namanya. Bagi tajuk inilah. Ini pantulan dan pembesaran. Okey, boleh dapat yang itu. Okey, dan seterusnya disebabkan ini 2 markah yang bawah ni, bila dua markah, just gunakan luas image sama dengan luas objek darabkan dengan K kuasa 2. Masukkan, okey, dapat macam ni dan dapat jawapan. Alright, itu keadaannya. Okey, dan ini terus dapat 2 markah. Okey, kalau awak berjaya yang ni, biasanya tak ada masalah untuk dapat markah penuh. Okey, bahagian ni sepatutnya dah makin mudah untuk awak dan dianya memang selalu keluar lah. Kebanyakan negeri akan keluar. Cuma isunya kadang-kadang dia berubah sikit bentuknya. Jadi itu yang kita cuba buat sebanyak yang mungkin. Okey, sekarang kita dah hampir pukul 10. Okey, saya untuk minggu hadapan saya akan gunakan balik semula kertas soalan ini untuk habiskan dan juga terus pergi kepada kertas 1 pula untuk buat pembincangan. Okey, untuk minggu hadapan lah. Okey, diharapkan awak kalau ada boleh print soalan ni, mana yang tak ada boleh print soalan ni, tanya cikgu balik. Okey, kemudian kita akan buat balik semula untuk soalan yang belum kita buat. Okey, daripada saya pada malam ni adalah ini sahaja. Okey, kita pun dah hampir pukul 10. Saya ucapkan terima kasih lah atas kehadiran semua. Okey, semoga kita jumpa balik semula minggu hadapan. Okey, daripada saya itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih semua.